Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. 1 minit bersama Cikgu Is. Apa khabar semua ibu bapa, penjaga dan warga sekolah kebangsaan Paluhinai? Disampaikan info terkini peristiwa yang akan dijalankan pada minggu hadapan. Pada 19/11/2025 akan diadakan perjumpaan dengan ibu bapa murid prasekolah yang terpilih ke Prasekolah SK Paluhinai bagi tahun 2026. Perjumpaan akan diadakan di Dewan Warisan pukul 12.30 tengah hari. Semua ibu bapa prasekolah bagi sesi 2026 dijemput hadir. Pada 21/11/2025, motivasi untuk murid sekolah akan diadakan. Sehubungan itu, semua murid tahap 2 diwajibkan hadir bagi menyertai motivasi ini. Kepada semua ibu bapa, penjaga diingatkan untuk memastikan anak jagaan kita hadir ke sekolah sepanjang sesi persekolahan 2025 ini. Sekian, terima kasih.